Mari kita fikirkan teka-teki ini dengan kata mudah. Jika kita cuma tahu betapa curam sesuatu pada setiap titik, tanpa tahu ketinggian sebenarnya, bolehkah kita pasti bentuk sebenar itu? Simpan dulu teka-teki ini. Kita akan kembali sebaik sahaja ada alatnya. Tetapkan arah dahulu. Sebelum sebarang simbol, membezakan ialah perjalanan sehala daripada lengkung ke kecerunannya, mengamir ialah perjalanan balik, dan hari ini fokus sepenuhnya pada perjalanan balik itu. Kita sudah tahu petua ini ke hadapan. Sebelum saya tunjuk songsang, adakah membalikkan, kuasa turun, darab bermaksud kuasa naik, bahagi, atau lain, ambil seketika, teka. Perhatikan tiga kecerunan ini semasa titik ini meluncur, ia tidak pernah berpisah, tidak kira lengkung, yang mana pun kita ikuti. Itulah rahsianya. Menyongsangkan, kuasa turun bermaksud kuasa naik, kemudian bahagi dengan kuasa baharu itu, dan itulah tepat petua yang kini di skrin. Plus, si itu bukan formaliti untuk markah semata-mata, itu hakikat sebenar. Mengamir sahaja cuma memberitahu kita bentuk tidak pernah ketinggian tepat yang ia berada. Kita perlukan satu lagi maklumat untuk kunci hanya satu lengkung. Rak formula, petua kuasa songsang, sedia setiap kali mengamir kuasa X biasa. Masa keluarkan teka-teki mendaki itu, selesaikan sekali, gus. Tutup gelung ini. Sebaik sahaja kita tahu denai itu bermula di aras tanah, tekaan pun berakhir. Hanya satu daripada tiga bentuk selari itu benar-benar melalui ketinggian permulaan tersebut. Jadi itulah dan hanya itulah denai yang sebenar. Dua fakta kecil dan praktikal melengkapkan set alat ini. Nombor biasa yang mendarab X kuasa N hanya mengekor tanpa berubah. Dan apabila ada beberapa sebutan dijumlahkan, kita mengambil setiap satu secara berasingan, sebutan demi sebutan, dan hanya tambah plasi sekali sahaja di penghujung. Rak formula, pemalar gandaan terus mengekor tanpa berubah. Masuk juga rak formula, sebutan demi sebutan, satu plus C di penghujung. Satu perkara baharu. Kali ini bukan sekadar X, tetapi satu kurungan penuh dinaikkan kepada kuasa dan ada nombor tambahan yang mendarab X di I dalam kurungan itu. Apabila kita bekerja ke belakang, adakah nombor dalam itu didarab semula atau dibahagi keluar? Teka dahulu sebelum saya tunjukkan. Kedua-dua bahagian bergerak serentak. Kuasa naik satu dan kita bahagi dengan kuasa baharu itu D, A, N dengan kecerunan dalam tadi didarab bersama menjadi satu nombor sahaja di bawah. Terlepas pembahagian kedua itu dan seluruh jawapan, termasuk sebarang pemalar yang kita cari selepas itu, akan menjadi salah. Kepingan terakhir, petua rantai songsang, bahagi kuasa baharu D, A, N kecerunan dalam. Fungsi kecerunan bagi satu lengkung ialah dy per dx sama dengan kuasa 2 tolak Pax tambah 5. Lengkung ini melalui titik 1, 2. Cari persamaan lengkung itu. Mencari lengkung bermaksud mengambil dy per dx berkenaan dengan x. Ambil sebutan demi sebutan, guna petua kuasa songsang. 6 dan kuasa 2 jadi 2 kenan kuasa 3, tolak 14 jadi tolak 2 dan kuasa 2, dan 5 jadi li fikir. Gabungkan semuanya di bawah satu pemalar dikongsi C. Gantikan titik 1, 2. 2 tolak 2 tambah 5 tambah C sama dengan 2, jadi 5 tambah C sama dengan 2, memberi C sama dengan tolak 3. Nyatakan persamaan lengkung. A sama dengan 2 sin kuasa 3 tolak 2 ilas kuasa 2 tambah 5 kat tolak 3. I sama dengan 2 ilas kuasa 3 tolak
2 kelak kuasa 2 tambah 5 kelak tolak 3. Mengambil D per DX, sebutan demi sebutan beri Y, sama dengan 2 kelak kuasa 3 tolak 2 kelak kuasa 2 tambah 5 kelak tambah C. Ganti titik, 1, 2 beri 5 tambah C sama dengan 2, jadi C sama dengan tolak 3. Fungsi kecerunan bagi satu lengkung ialah dy per dx sama dengan kurungan 2 kali tolak 1 kuasa 3. Lengkung ini melalui titik 3 per 2. Sam, cari persamaan lengkung itu. Kenal pasti corak ini. Kurungan 2k tolak 1 dinaikkan kuasa, sepadan A sama dengan 2, B sama dengan tolak 1 dan N sama dengan 3. Gunakan petua rantai songsang. Bahagi dengan kuasa baharu di A, N kecerunan dalam didarab bersama. Di sini A ialah 2 dan kuasa baharu ialah 4. Jadi penyebutnya ialah 2 darab 4, iaitu 8 W, sama dengan kurungan 2K tolak 1 kuasa 4 per 8 tambah C. Gantikan titik 3 per 2, 6. Kurungan itu jadi 2 kuasa 4 ialah 16 dan 16 per 8 ialah 2. Ini memberi 2 tambah C sama dengan 6, jadi C sama dengan 4. Nyatakan persamaan lengkung Y sama dengan kurungan 2 kelak tolak 1 kuasa 4 per 8 tambah 4. I sama dengan kurungan 2 tolak 1 kuasa 4 per 8 tambah 4 mengambil kurungan 2 tolak 1 kuasa 3 beri W sama dengan kurungan sama itu kuasa 4 per 8 tambah C. Kerana A sama dengan 2 dan N, tambah 1 sama dengan 4 beri penyebut 2 darab 4 iaitu 8. Ganti titik 3 per 2, Sam, di mana kurungan itu sama dengan 2, beri 16 per 8 tambah C sama dengan 6, jadi C sama dengan 4. Kembali kepada teka-teki mendaki tadi, mengetahui kecuraman di setiap tempat hanya memberi kita seluruh keluarga denai yang mungkin. Satu ketinggian, permulaan yang diketahui itulah yang mengesahkan denai sebenar. Idea yang sama menjalankan seluruh topik ini. Setiap kali kita diberi fungsi kecerunan, dy per dx ataupun f' bagi x, dan diminta bekerja ke belakang untuk dapatkan lengkung itu sendiri. Ambil sebutan demi sebutan untuk hasil tambah kuasa. X yang mudah, guna petua kuasa songsang pada setiap sebutan. Tukar kepada petua kurungan berkuasa N, sebaik sahaja kuasa itu berada pada S, A, T, U, kurungan penuh. Ingat untuk bahagi dengan kedua di U, A, kuasa baharu. Di A, N kecerunan dalam A, apa jua caranya? Kita mendarat pada keluarga lengkung yang dipisahkan hanya oleh C. Jadi soalan mesti sentiasa beri kita satu titik yang diketahui pada lengkung itu yang kita gantikan untuk cari nilai C yang khusus itu dan nyatakan persamaan sebenar lengkung itu.